Ayah, adik manakah waktu berbuka dah dekat dah ni? Ya, Kak. Ayah datang ni. Mana adik kau ni? Kai. Kak masak apa ni, Kak? Macam biasalah, Ayah. Kari kepala ikan. Favourite Ayah kan tu? Mana adik kau ni? Kai. Awak lagu tu, Dek. Bukan makanan ni. Tak baik tau buat macam tu. Duit Kai Kak hilang lagi. Panas betul ya. Penat-penat kumpul untuk masa depan, hilang macam tu je. Ish, ada lah tu kan. Mungkin terselip-selip mata kau. Nanti kita cari sama-sama nak. Allah. Tu dah azan. Jom kita buka puasa. Ayah. Buat apa kat bilik Kai? Kai, bawa balik Bukan ayah ingat Kai dalam bilik tadi. Pantang betul ya Kai orang keluar masuk bilik Kai macam ni ya. Aduh. Apalah. Ayah ada kerja sikit. Mana kunci ni? Ayah, apa lagi ni kat bilik Kai? Bukan sekali dah ayah, tapi berkali-kali dah Kai nampak ayah masuk. Ayah buat apa sebenarnya ni? Ada apa ni yang riuh-riuh ni? Ayah, Kai. Tak ada apalah, Kak. Saya faham. Tak Kak, ayah ni Kai dah nampak banyak kali dah keluar bilik masuk. Tantah duit Kai yang hilang sama ni, ayah yang ambil. Hai Kai, tak payahlah kerja lagu tu dekat ayah. Dah, Kai pergi masuk bilik, Kai pergi rehat dulu. Tadi dulu. Kak, ayah. Kenapa, Kai? Ayah, mengaku dengan Kai. Ayah yang ambil duit Kai sama ni. Kai tahu dah lah. Betul kan? Memang ayah yang ambil duit Kai sama ni. Akak. Tapi apa yang ayah buat sama ni untuk kepentingan di masa depan Kai, kau tahu tak? Memang betul. Ayah yang ambil duit Kai sama ni. Sebab Kai tak pandai menguruskan duit. Kai boros. Memang betul, ayah mengaku. Ayah yang ambil duit Kai. Tengok Kak, betul kan sangkaan Kai? Tapi bukan ayah curi Kai. Ayah buat semua ni untuk kepentingan masa depan Kai. Assalamualaikum. Salah, Cik. Allahu Akbar. Duduk. Ni tujuan abang dah... abang pula. Gurau je. Pakcik ni, anak ni bayar-bayar anak pakcik je. Pakcik datang ni nak beli jongkong. Tu yang macam ketul-ketul tu. Ada sini? Maksud pakcik tu gold bar ke? Tu gold bar tu. Okey. Bukan apa, pakcik ni adalah sedikit duit simpanan. Kalau boleh, pakcik nak bekukan dengan jadikan dia emas. Boleh? Ada pakcik. Tambahan dah ni, sepanjang bulan Ramadan ni kita ada buat promosi dinar. Boleh saya tunjukkan dekat pakcik? Boleh. Mana? Okey, Cik. Yang ini kita ada 1 dinar. Berat 1 dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram. Yang ini emas 999.9. No lawa no. Bolehlah kalau macam tu pakcik nak macam ni lah. Boleh? Boleh? Boleh nak? Mas saya kirakan. Baik. Berapa tu? Okey, harga yang ni 1970 je. 1970 Ya. untuk 4.25 ni. Ya, betul.
Boleh lah, boleh, Dik. Boleh. Kalau pakcik nak, saya buatkan base kejap nak. Baik. Okey, cik tunggu sat dah. Boleh. Okey cik, kita angkat jual beli dulu nah. Saya baik. jual barang sebanyak harga, lebih kurang saya minta halal. Saya beli barang sebanyak harga, lebih kurang minta halal. Lebih kurang halal cik lah. Baik. Ni lah. Ya. Okey, Terima terima kasih kasih. banyak. Baik. Terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Kan? لا Oh, kan? إله Ya, ya. Untuk ayah nak cakap. Sinilah Kai. Ayah nak minta maaf kalau selama ni tindak tanduk ayah mencurigakan Kai, sampaikan menuduh ayah mencuri duit Kai. Apa yang ayah buat semua tu ada sebab Kai. Bersebab ayah cakap, ayah umpama macam mengajar Kai untuk mencuri. Sebenarnya sebab apa ayah ambil? Apa yang ayah buat ni semua untuk masa depan Kai. Ayah tak ada niat langsung nak curi duit Kai. Duit Kai yang ayah ambil tu sebenarnya ayah belikan gold bar untuk Kai. Ayah bekukan duit Kai tu untuk gold bar ni. Jadi duit Kai akan bertambah lah ayah. Gold bar ni ayah beli untuk Kai dengan nilai harga dinar yang sekarang 1970. Bila gold bar ni dia dah meningkat mengikut harga pasaran, simpanan Kai akan bertambah. Simpanan Kai akan bertambah. Maksudnya? Cuba Kai bayangkan dalam masa 4 ke 5 tahun ayah berani jamin nilai dinar ni akan bertambah ke RM5,000. Kan? Makin bertambah nilai simpanan Kai tu. Wah, kalau macam ni ayah, baloi lah kita simpan emas ni ayah. Banyak duit kita akan berganda ni. Itulah Kai. Ayah mana nak ambil duit anak dia tanpa sebab. Lagipun dengan usia Kai yang melangkah dewasa ni kan, mestilah ayah nak bagi yang terbaik untuk Kai. Dah lah, tak payah nak sedih-sedih. Hari ni kan hari kemenangan kita. Ayah, Kak, Kai nak minta maaf sebab banyak salah sangka dengan ayah. Kai harap ayah dapatlah maafkan Kai. Sama Hari Raya ayah. Maaf zahir dan batin. Sama lah Kai. Ayah pun nak minta maaf dengan Kai kalau selama ni tindak tanduk ayah mencurigakan Kai. Tak apa ayah. Alhamdulillah. Selamat Raya ayah. Selamat Hari Raya Aidil Fitri mulia. Makan kuih dulu ayah. Dipinta mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Ayah, adik balik kau. Aku mau kau dah masuk dah ni. Kakak pun dah siap masak. Ya. Dek. Mana adik Kai kau ni? Masak apa Kak? Macam biasalah ayah, kari kepala ikan. Favourite ayah kan tu. Jangan kari kepala ikan, jangan kari kepala ikan. Memang yang tu ke? Oh betul, kari kepala ikan. Nak kari kepala ayam.